Ya, dia nak angin. Duduk. Walaupun kita ada api ni. Kan, memang tak ada api. Boleh saya duduk sini kan? Boleh. Duduk sini. Kita tengok dulu api. Ini pertama kali saya buat tengah tak ada. Memang pacilak lah macam kan. Malak. Malak ada. Boleh. Ada. Mudah ada dia. Kita ada api ni, kan? Kipas ada api pula ada. Gambar macam ya? Ya. Satu kubu gajah ada api. Okey, gambar ke ya? Alhamdulillah. Pertama kali dalam hidup saya ni buat benda ni tak ada api. Ya. Memang tak ada api lah semua. Baik. Buat apa tu? Ya. Apa nanti besok datang lagi ya? Pasar macam tu ya? Ya. Kita tengok dulu mudah-mudahan. Ini untuk buka sarang besar macam ni. Ya. Sebenarnya betul-betul ini saya pun terkurang juga. Ya. Kurang juga. Lalu kalau tahun hujan ni tak ada saya kurang. Penat saya. Tak ada rasa apa-apa tak? Cuma dia sakit je biasa. Sakit. Ya. Ya, aku nak syukur bilang ini habis ini dia boleh. Sebab mampu saya dulu cik ya. Terus sikit, lagi. Dulu lagi. Salawat yang keras ya. Rasa? Ya. Salawat cepat. Rasa ni? Saya energi dah kurang ni sebenarnya ni dah. Tengah ada api lagi tapi rasa lagi Di luar. No. Bukan settingan tau ni, memang tak ada api. Memang tak ada api, nak joget lilit pun boleh ni. Ni orang Kelang ni kan ni. Tu memang tak ada api. Ini balang bertuah. Mudah-mudahan walau sentuhan dia sedikit. Kami semua ada jadi oi. Akak yang telefon tadi petang. Alah. Yang dah cakap pada serendah tu kan? Yang tak ni lah. Saya di luar sana pun boleh. Saya di luar sana pun saya boleh. Di atas pasir pun saya boleh. Mudah-mudahan dengan keadaan yang kurang ini. Tadi kamera. Sedap dia kan? Yang ni lupa Dia stroke. Dah 4 tahun. Dulu sampai dia ajak saya pergi ke Bayuwangi. Itu yang betul Jagat Satria tu kan? Oh, saya tak semacam dia je. Alhamdulillah lah. Ada saya di Indonesia pula. Tapi tak kesampaian. Tak kesampaian. Sana susah, pasien kat sana pun penuh. Kita ada tu. Ya. Saya nak dengan generator. Mana tu? Dekat dia. Tengok kan? Dekat ini. Dekat ini.
Boleh ya? Istighfar banyak-banyak ya. Lahan yang terbatas ni ada buat air tak? Oh, tak ada bawa nak kena beli air. Nak dia jadi Tak air mineral water kat sini. Mineral water. Jadi, Mudah-mudahan kita tahan bang. mineral water. Mudah-mudahan terbatas ni Nak berapa botol, Cik? buat satu jualan. Nak asal menantu je beli tak? Boleh, boleh. Ah. Tengok perempuan, saya tak nak mengecewakan pasien-pasien saya. Walau macam mana pun jatuh saya mesti saya bantu Oh, dah ada. mampu Bos dah ada akaknya bagi yang bagi kat akaknya dia beli. Dia nak beli. Nama cik? Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq. Tuan, saya tak pernah ni. Ini baik-baiknya konten ni. Tak ada api ni. Bang, ada api bang. Kat luar tu tengok tu, ada api tu. Oh. Alhamdulillah kita buat juga. Kita on juga. Dah masih dah setengah. Keluar kita lagi. Ya. Jadi jangan dipandang proses dia, hasil itu. Ya. Masih belum. Nah, kaki tak itu trademark tu bukan sekadar trademark. Itu kewajipan untuk kita salah. Oi. Baik, sebelah. Baik ni. Sorry, gelas. Yang belah kanan okey, belah kiri itu yang straight. Salah. Oh. Lagi sikit lah. Baik, dah lemah dah. Lagi lemah dah. Bang. Lagi dalam luar. Ada ringan sikit je. Di kepala sedap Di kepala? Di kepala sedap. Mudah-mudahan besok siang hari kan, dengan sinar matahari yang terbit kuat tu, mudah-mudahan boleh menimbul Tak baik dah kata sembuh. ada yang menganjal, memecahkan segala yang kesembuhan tu. Ya, ya. Saya 4 tahun. Terima kasih datang daripada Seremdah. Ya, jom. Jauh-jauh datang pada Seremdah. Allah ya, mudah-mudahan dengan semampunya waktu ini kita akan berjumpa lagi di rawatan yang kedua nanti. InsyaAllah ya. Yang kedua bila tu, Cik? Silakan nanti hari esok hari Isnin, hari Selasa. Rasa ya? Ha. Waktu? Hari Selasa 10.30 pagi. 2:30 pagi. Ya. Boleh kan? Sila hadirkan diri, kita selesaikan pertempuran ni. Okey. Maaf lah ni, keterbatasannya. Tak payah. Nanti. Dah jogging nanti mau pergi. Sehat dulu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik ya. Ya, sama-sama daripada Seremdah. Ya, Assalamualaikum. Mari next. Tak banyak kan? Jangan datang lagi. Jangan datang lagi, ni api tengah tak ada ni. Ya ni. Okey, yang di rumah jangan datang lagi. Okey, nanti tunggu besok baru datang. Mari tuan. Oh, ambulans mau datang ke polis. Ada yang Betul. Malam saya tak dapat semaksimum saya ya. Satu, saya daripada pagi betul-betul lelah. Tapi insya-Allah saya akan buat habis baik insya-Allah. Terima kasih. Jangan duduk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya boleh buat habis baik ini ya. Abang duduk mana? Lah. Sarawak jam tu. Terima kasih.
Okey. Okey. Kita. Okey. Boleh jerit apa? Masa tu yang keras ya? Suara yang keras. Pulang kalian ke alam masing-masing, pulanglah kalian ke alam masing-masing tanpa ada syarat apapun lagi yang kita Sarawak cepat, cepat. Sikit, duduk. Allah. Mantap. Durian kita masih untuk kontrol. Durian bisa. Belum masih. Terumuk kontrol. Jangan makan. Ya? Jangan makan. Yang lain-lain itu tak ada apa-apa. Lebih dalam, untuk di dalam. Jadi dia yang makan. Mas juga kegemaran dia. Sebab tu dia tak tak lagi. Oh, Dia tahu dia makan apa. pisang pun tak boleh kan dia? Segala jenis pisang Jangan ada lagi dah. Nanti banyak cerita. Semua pisang. Dia minum air tu bila masa Ya? Air tu bisa minum. Ya, jangan langkah. Nanti kalau tak habis, jangan tambah ya. Jangan tambah. Tak boleh tambah lagi. Masih Baik. Nanti jumpa hari Rabu. Selasa Rabu. Selasa. Lagi bang. Abang asyik kaki ya? Asyik kaki ya? Pening dah buka keluar dah. Dah hilang dah ringan kan? Waduh. Ringan ya? Semayang tak boleh juga. Takut. Ya, saya keluarkan. Saya keluarkan. Tangan. Tapi yang buka dia. Tuan, nyiapin kat tak tuan. Rasa? Dia naik Naik rasa? Tuan. Dari sini Terus. Ya, ya. Enggak ni. Tur. Tur. Rasa. Mesti abang duduk dia. Dah keluar dah. InsyaAllah. Lagi. Kuat ni, kuat. Lagi. Baik, alhamdulillah. Sebelah. Lagi. Alhamdulillah. Bangun. Saya sujud ni. Dia tak boleh sujud ni, hamba Allah ni. Pening dah boleh naik. Sekarang sujud ni. Sujud, alhamdulillah. Okey, naik terus. Duduk. Gitu penangnya. Oh, tuan ni lemah darah. Kira darah rendah tuan. Kalau gini tuan bukan masalah itu, kira darah rendah. Kalau tu bila saya tekan sendiri macam nak pingsan. Saya nak pingsan. Kira darah rendah. Ya. Ya. Kenapa dah terlalu rendah baru datang.
Ya. Baru seminggu ni. Ya, masya-Allah. Biasa saya- Alhamdulillah. Biasa saya normal saja 1 empat potong. Ya. Saya makan bawang putih 1 minggu, 7 biji bagi saya bakar. Nah, Pagi kalau beras minggu pagi perempat sama pun sudah muntah-muntah ada. ya. Kita semua. Ya. Betul ya, Kak kan? Kopi cek awal naik 164. Hmm. Sekarang. Sekarang naik tinggi. Nah itu. Dia naik ini rendah. Ini rendah. Abang kalau berdiri tak boleh bangun. Kalau bangun tak boleh terus automatik tak boleh. Kalau dah dia duduk, Di manis dia ada. dia ada cuma ni sikit. Tapi gula dia bukan masalah, bukan masalah gula, masalah kolesterol. Tinggi. Kolesterol abang tinggi. Terus ni. Ya. Abang tengok mesti dah lupa pada pagar. Lepas tu abang dah berdiri tak boleh duduk. Duduk dan diri tak boleh. Kita sabar-sabar. Bangun, perlahan, baru boleh. Betul tak? Kalau saya gini kan. Ha. Perlahan boleh. InsyaAllah kalau dah turun, abang naik balik, abang mesti ni nampak dunia bising. hitam. Pasal saya tutup mata. Ya. Itu mata pun tak guna. Awak mesti macam tu. Tak tahan. Ya. Kalau tutup mata. Betul kan? Ya. Sebab kalau saya pegang kat sini tu, dia tak ada reaksi. Sini kuat. Sudah tak naik atas. Nampak? Bila kalau saya baring kan, saya nak buat tu. Push. Kerja abang api tak ada. Kalau abang api ada energi dia lebih kuat. Berpeluh terus. Blimbing, timun, blender, minum. Dan bimbing Blimbing, timun, blender 1 kali, minum. Minum. Atau makan pijak tu apa? Makan buah. makan 1 bawang. hari 3 kali. Betul, betul, Tapi betul. yang blend yang bagus blender terus. Tengok 3 hari tu okey tak okey. Ya. Baik. Betul ni. Oh, bawang putih itu saya bukan menurunkan kolesterol. Kolesterol kena Gimana ya? Nah, tu bangun, bangun. Ni tuan-tuan, tengah tak ada api ni, datang pula special macam ni, kita nak bantu dia. Tapi lalui suplemen itulah, suplemen makanan. Daun pokok cherry tu ya juga, tapi nanti abang makan dulu, blimbing dengan timun hidup. Makan dia. Makan dulu, balik rumah beli timun makan. Timun tu lah, luar tak sikit buang kolesterol terlalu tinggi. Abang bawa dia? Saya pernah buat dia. Boleh? Dalam, terima ya. Ya, cakap sikit. Ada rasa tak rasa ni? Ada rasa. Ha. Tengah tak ada api ya. Kalau ada